Kereta ni untuk dihantar repair dan ditanggung sepenuhnya oleh Ayu. Dan jika Ayu ingkar ataupun Ayu gagal membayar amount untuk repair ni, orang kata ini adalah kesalahan yang telah Ayu buat di mana menggunakan emosi. Malaya, Malaya, bersama kita bangkit suara. Weh korang tengok video ni, mula-mula ingatkan Pakistan, rupanya Pak Arab yang viral. Kes tadi yang di Onse Maju ini nampak macam isu kecil parking, tapi bila emosi tak terkawal terus jadi besar sampai melibatkan kerosakan harta benda dan permohonan maaf terbuka. Di dalam video, Ayu sendiri mengaku kesalahan. Dia tak dapat kawal emosi selepas keretanya dihalang lebih 1 ke 2 jam oleh sebuah Pro 2 ATIWA yang double park tanpa nombor telefon. Dalam keadaan tertekan, dia ambil tindakan sendiri. Rosakan kereta tersebut di €4. Itu fakta yang dia sendiri akui. Tapi kita kena jujur, punca awal tetap datang daripada sikap tak bertanggungjawab pemilik kenderaan. Double park tanpa tinggalkan nombor bukan perkara kecil. Itu menyusahkan orang lain, buang masa orang lain dan boleh terus situasi panas macam ini. Inilah yang jadi. Masalahnya bila dua-dua pihak hilang kawalan, satu buat salah dari awal, satu lagi balas dengan tindakan yang lebih berat, akhirnya dua-dua rugi. Satu rosak harta, satu lagi terpaksa tanggung kos baiki dan minta maaf secara terbuka. Lagi satu isu sensitif, kenyataan berbau perkauman. Ayu sendiri mengaku dia tersilap sebut warga Pakistan, sedangkan pemilik sebenarnya daripada Mesir. Ini menunjukkan bila emosi ambil alih, pertimbangan hilang. Kes ini juga tunjuk betapa kuatnya kuasa viral. Bila video tersebar, reputasi individu boleh terjejas walaupun belum tentu semua fakta jelas. Sebab itu Ayu tampil minta maaf dan tanggung kos perbaikan sebagai penyelesaian. Tapi persoalan penting, mana peranan pihak berkuasa dalam isu macam ni? Kawasan hotspot parking macam ni sepatutnya ada pemantauan. Kalau penguasaan lebih tegas, mungkin benda ni tak jadi sampai tahap vandalisme. Kesimpulannya, ini pengajaran untuk semua. Jangan pak sesuka hati sampai menyusahkan orang lain. Dan kalau marah sekalipun, jangan rosakkan harta orang lain. Undang-undang tetap ada, emosi bukan alasan. Assalamualaikum. Dekat sini Ayu nak bagi tahu pasal video viral tentang blok kereta di Onse Maju yang petang tadi lingkungan dalam pukul 2 macam tu. Hasil daripada viral tu, Encik Muhammad telah buat report atas kesalahan daripada pihak Ayu, di mana Ayu dah tak dapat mengawal, orang kata emosi Ayu, jadi Ayu telah melakukan kerosakan kepada kenderaan Encik Muhammad. Dan tujuan Ayu buat video ni untuk memohon maaf kepada Encik Muhammad, sebab Encik Muhammad orang kata orang yang dikenali, orang kata apa, ada bisnes. Jadi sedikit sebanyak video tu merosakkan nama Encik Muhammad dan reputasi isteri Encik Muhammad, di mana nombor plate ni pun dah tersebar. Jadi Ayu minta jasa baik korang, mana yang dah sebarkan video tu, minta tolong padam, jangan sebarkan lagi, sebab benda ni terjadi pun atas kesalahan Ayu sendiri. Ayu tak dapat mengawal emosi Ayu dan Ayu tunjukkan kesalahan yang Ayu dah buat. Ayu menggunakan nut kereta di 4 penjuru, 1, 2, 3, 4. Jadi kami dah ambil kata sepakat di mana Encik Muhammad akan hantar kereta ni untuk dihantar repair dan ditanggung sepenuhnya oleh Ayu. Dan jika Ayu ingkar ataupun Ayu gagal membayar amount untuk repair ni, orang kata ini adalah kesalahan yang telah Ayu buat di mana menggunakan emosi. Alhamdulillah Ayu dapat meminta maaf kepada pihak Encik Muhammad dan isteri dia. Dan bagi Ayu peluang lah belajar daripada kesilapan. Jangan menggunakan kekerasan apa semua. Dan lagi satu, Ayu ambil kesempatan ni untuk minta maaf kepada warga Pakistan yang Ayu mention, dan Ayu tak tahu Encik Muhammad ni daripada Mesir. Jadi Ayu menggunakan emosi Ayu hanya tulis Pakistan saja. Itu adalah kesilapan Ayu. Itu adalah satu pengajaran pada diri Ayu. Dan untuk hari ini, Encik Muhammad, saya betul-betul minta maaf dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
Dan saya akan orang kata apa belajar daripada kesilapan. Yang susul. Warga asing desa kuasa buka mata melihat